bertemu kembali dalam Borak Sini. Dan sebenarnya kan, kita kat depan ni kita ada beras. Walaupun beras tak masak lagi, tapi I rasa macam ni macam sedap je kalau buka nanti kan. Dengan aromanya lagi kan. Tak apa, sabar sikit lagi, sikit lagi kan. Sikit lagi, separuh hari lagi. Betul juga kan. Tapi sebenarnya kami nak kongsikan bersama dengan anda tentang beras wangi pertama keluaran tempatan. Jadi kita ada dua tetamu istimewa daripada FGV. Kita ada Encik Encik Abdul Razak bin Aya yang merupakan Ketua Pertanian Bersepadu FGV. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Dan kita juga ada Puan Azti Dian Fitriyanti binti Azmi, Ketua Operasi dan juga Komersial Pertanian Bersepadu FGV. Sihat juga Puan Azti? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi kita panggil Encik Razak dan Puan Dian, betul? Betul. Baik. Jadi kita nak tahu tentang produk keluaran Malaysia ni yang cukup membanggakan negara kita. Bagaimana FGV Integrated Farming membantu dalam industri padi dan beras negara? Mungkin Encik Razak boleh ambil soalan ni. Okey, kalau kita tengok FGV dengan sinonim dengan produk keluaran saji. So dia adalah produk-produk yang mengkamping produk dapur lah. Kita ada minyak masak, kita ada gula, kita ada garam. Dan yang terbaru kan kita ada adalah beras. Jadi dapur tu dah cukup lah. Untuk masak tu dah komplit dengan produk-produk saji. Kan? Jadi untuk kita bantu saji beras ni adalah untuk kita bantu petani sekali. Sebab kita develop beras ni daripada ladang, benih tu sendiri, hinggalah ke meja pengguna. So the whole value chain orang kata kan. So produk-produk ni memang kita jaga kualiti dia daripada awal pengeluaran tanaman hinggalah ke produk pengguna. Kiranya memang all out lah ni. Memang all out. Okey, jadi Puan Dian mungkin boleh kongsikan macam mana FGV memastikan pengeluaran beras yang dihasilkan tu berkualiti. Okey, actually tu soalan untuk Cik Razak sebenarnya. Tapi saya jawab dulu nanti Cik Razak sambung. Baik. Sila. Okey. Tag team. Tag team lah kita. Okey, penglibatan FGV macam Cik Razak cakap tadi from end to end, daripada A to Z. Daripada penghasilan benih, tu Cik Razak. So kita make sure benih yang pesawah dan petani guna tu adalah benih berdaftar. Ni lebih teknikal lah. Kemudian dari segi SOP kita dikenali dengan nama 3FR. Maksudnya kita kontrol daripada pembajaan kan, cara teknologi di ladang. So kita guna teknologi macam IoT, very advanced. So untuk itu sebab kita ada semua benda ni, dia punya hasil pun akan lebih banyak. Kalau secara purata I think about 3 to 4 ton, 5 ton to 6 ton average. Tapi insya-Allah dengan menggunakan kita punya SOP boleh sampai up to 9 ton. Dia punya penghasilan per hektar lah. Per ekar per hektar. So kualiti tu of course akan terjamin lah. Kita punya produk, kita nak keluarkan produk yang premium. Tapi of course still dengan harga berjiwa rakyat. Berjiwa rakyat. Itu paling penting tu. Berjiwa rakyat. Jadi Puan Dian, jenis-jenis beras yang FGV keluarkan pula macam mana? Okey, yang paling utama of course lah kita punya beras wangi tadi ya. Beras wangi tempatan Malaysia. Kita panggil beras wangi Malaysia lah. Kita promotkan sebagai beras wangi Malaysia. So yang itu yang paling utama sekali, and atas dengan menggunakan jenama saji. Sebab saji ni memang dah famous kan. Betul. And maybe tapi ramai yang tak tahu yang saji ni sebenarnya produk keluaran FGV. Right? So tahun ni sebenarnya 25 tahun dah saji berada di pasaran. Sejak 2000? 25 tahun. Sejak 2019 lah. Sekarang kan 2024. Astaghfirullahalazim, maths ke laut hari ni. Puasa. Tak apa, it's okay. So dah 25 tahun. So 3 tahun lepas kita keluarkan saji aroma. So beras wangi ni kita panggil saji aroma. Okey, selain daripada saji aroma, kita juga ada beras saji basmati, kita panggil saji royal, dan juga beras saji imported white rice ataupun IWR lah. Yang ini sebab apa? Sebab Malaysia kan negara yang pelbagai bangsa. So cita rasanya pun berbeza-beza. So kita nak cater to all these different cita rasa. Banyak jenis ya. Betul, tapi ini memang sesuatu yang menarik lah, sebab selalu kita makan je kan. Kita beli je beras apa-apa waktu kita makan, kita ingat semuanya beras sama, tapi kita tak tahu pun apa kerja di belakangnya, usaha di belakangnya. Jadi kita nak tanya Encik Razak, FGV ni sebenarnya turut membantu pesawah-pesawah kan dalam proses penghasilan padi. Jadi mungkin boleh terangkan, tadi Puan Dian lagi sempat buat lawak, dia cakap Encik Razak pesawah tu. Yes, sebelum dia join
dunia korporat dia sekarang pesawah. Wow. Okey. Untuk beras saji aroma ni unik dia, kita develop pesawah itu sendiri. Kalau kita tengok dekat Malaysia ni, pesawah tu selalunya dia macam working alone lah. Dia buat bendang diri semua sekali kan. Tapi dengan program yang kita ada, kita bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, kita panggil program ni Smart SBB. Smart Sawah Berskala Besar. Jadi kita kumpulkan pesawah-pesawah ni, kita untuk AGV kita ada lebih kurang dalam 400 orang pesawah. Macam dalam video macam tu ya? Ya, Itu mesin penanam nama dia. Transplanter. Teknologi lah. Jadi pesawah ni kalau dulu dia gunakan teknologi yang biasa, jadi kita kenalkan teknologi moden. Moden kan? Moden. Jadi transplanter kita guna, even dia pakai drone. Wow. Untuk baja, untuk racun, semua sekali drone. Drone ni bukan drone biasa Drone ni boleh angkat orang 50 kilo dia boleh angkat. Dan dekat berat saya dah tu. Dan uniknya saya pergi bendang hari tu, saya tengok budak-budak muda yang operate daripada panggil drone pilot tu kan. Jadi teknologi itu memang kita perkenalkan pada pesawat-pesawat ini untuk meningkatkan lagi dia punya hasil. Wow. Dan ini semua adalah produk kita lah. Itulah. Yang daripada direct daripada pesawat-pesawat ni. Itu yang bagus pasal FGV kan, sebab you menjaga pesawat petani semua daripada scratch lagi kan. Yes. Okey. Dan juga orang kata usaha itulah sebenarnya. Ya. Bukan sekadar nak keluarkan produk kan, tapi macam mana nak memastikan dia berlangsung sepanjang, panjang kemas panjang. Dan tadi sebelum kita perkenalkan FGV ni, beras yang gebu. Panjang. Wangi. Wangi. So, Itu yang paling penting. Wangi, gebu dan panjang. Dan bermacam-macam lagi ya. Ramai nak tahu macam mana nak tahu lebih lanjut lagi tentang beras wangi Malaysia Saji Aroma. Mana nak dapat lagi banyak informasi? Mungkin Puan Dian. Okey, setakat ni kita memang dah distribute di kawasan Klang Valley lah, Kuala Lumpur dan Selangor. Memang dah banyak, kita ada about 200 outlet yang dah support kita punya produk. Biasalah macam Lotus, Giant, Aeon Big semua tu. Tapi kalau tak jumpa di pasaran, boleh je pergi ke kedai FGV. FGV sejak MCO kita ada e-commerce platform. Online je? Yes, online. And last year actually kita launch oleh PMX. Namanya kedai FGV.com. Senang je. Kedai FGV.com. So kita beli semua produk-produk FGV tu semua dekat situ? produk keluaran FGV. Semua brand. Not just saji, bukan saji, ada banyak lagi kan. So boleh cari di kedai FGV.com. So ingat, kalau tak jumpa dekat kedai, cari je online, mesti ada. Order hari ni, besok sampai. Bestnya. Gitu, yes. Jadi siapa yang rasa punya perangai MCO tu masih ada, mana nak keluar rumah je, ada terus dekat website kedai FGV.com. Kedai FGV.com, senang je. And saya just nak pesan, okay, kita kena ingat ni, sebab kita membantu petani dan pesawat tempatan. Produk ni produk keluaran tempatan. Kita tanam di Skincan dan di Seberang Perak. Kita tanam di Malaysia. So kena ingat, setiap pembelian Saji Aroma berarti kita membantu pesawat dan petani tempatan. Nampak tak? Betul tu. Jadi efek domino sebenarnya. Kita membantu mereka juga. Betul. Dan kita lihat semangat Puan Dian tolong support. Lagi-lagi orang kata sawah di Sekincan dan ramai orang suka pergi Sekincan. Kan sekarang sawah ni memang cantik. Boleh singgah jugalah kot kan, ambil gambar kat tepi tu kan, macam sawah di FGV di Sekincan gitu. Selfie dekat situ. Terima kasih Puan Dian, terima kasih Encik Razak. Terima kasih banyak. Tak sabar buka puasa sebab dengan cerita Puan dengan Encik Razak bagi kita beras buat balik ni. Puasa sekejap lagi ni. Sebenarnya apa tahu? Yang kedai FGV tu. Betul. Jadi sekali lagi terima kasih Encik Razak, terima kasih Puan Dian dan kepada anda semua. Inilah masanya untuk kita support barangan tempatan, beras yang gebu, panjang dan juga apa tadi? Wangi. Lepas ini kita bersama dengan artis Indonesia Datuk Seri Rosa. Jangan balik janji kita konsert dekat sini bersama Datuk Seri Rosa. Selepas ini dalam Borak Sini. Tak boleh makan lagi kan? Allah, kita tenung aje lah beras tu.